Dekat-dekat ni baru lepas harvest ni daun buah hijau lagi. Tak ada buah masak lagi kat atas. Buah longgok ada kat sana. Tu buah longgok dah tu. Hai Karen, hari ini kita dalam siri Jejak Tani. Bersama saya hari ini adalah Haji Jamil bin Simon. Berapa lama dah Haji guna produk Bemaya? Kurang lebih 40 tahun lebih. Berapa luas kawasan yang Haji ada sekarang ni? Tak banyak lah, lebih kurang dalam pengeluaran sebulan tu 3 hingga 500 tan lah sebulan. Sekarang ni baja jenis apa yang Haji guna daripada kami? Treto Posca 1272, baja compound BM. Ada tak baja-baja lain yang pernah Haji guna selain daripada Bemaya? Pernah juga, tapi sekarang untuk mencuba dalam masa 1 ke 2 tahun tu percubaan rasanya kita rasa kita boleh menilai BM adalah yang terbaik. So kenapa sebenarnya membuatkan Haji setia dengan baja Bemaya ni? Itu dari segi urus takbir, datang buat ke ladang kami, melawat apa yang kami buat, tengok kualiti pokok. So kalau dari segi buah, kalau guna baja Bemaya dengan baja-baja lain, macam mana perbezaan? Kalau dari segi keberatan buah tu, kualiti buah tu lebih berat lah. Lagi satu dia punya ketahanan baja tu. Dia boleh bertahan pokok tu setahun 2 kali pembajaan. Kita ada jimat 1 pusingan baja lah. Seelok-eloknya memang 3 kali. Tapi kalau VM ni 2 kali sama dengan nilai yang 3 kali. Menjemurkan kos lebih kurang dalam 3 ke 4 ribu untuk pembajaan.